Memang betul dalam solat ni penuh dengan doa jadi kita nak tengoklah dulu. Jenis doa iftitah. Ambil laman web yang wilayah persekutuan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan tu. Memang betul dalam solat ni penuh dengan doa jadi kita nak tengoklah dulu. Tu bacaan ke-7 ni tu yang dia kata semua orang hafal lah tu insya-Allah Allahu akbaru kabira. Kabira tu apa? Sebesar-besarnya dengan segala kebesaran. Walhamdulillah, puji Allah, katsira, banyak. Wa subhanallahi, maha suci Allah, bukratan pagi, asina petang. Itu tak adalah doa kita tak ada minta lah itu namanya zikir. Kemudian kita gabung pula dengan nombor bacaan 3. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ni kita dah nulis semua dah gitu ni Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi dua lah iftitah yang biasa kita baca tu dia bukan satu, dua kita gabungkan. Baik, tengok nombor 1 tadi, nak tengok makna. Memang dalam solat ni penuh dengan doa. Allahumma, apa makna dia? Ya Allah, ba'id, jauhkanlah. Itu yang doa tu, itu yang kita minta. Baini tu antara aku, wa baina dan antara, khotoyaya tu dosa-dosa aku. Jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosa aku. Kama, seperti mana, ba'atta, engkau telah jauhkan, baina, antara, al-masyriqi, timur, wal maghribi, barat. Jadi apa makna jauhkanlah aku, antara aku dan antara dosa aku? Maknanya ialah jauhkanlah aku dengan kesan dosa aku. Kesan dosa ni dua, satu di dunia, dua di akhirat. Kesan dosa di dunia, orang itu akan jadi pemalas nak buat pahala. Orang yang buat maksiat, dia akan berat nak buat amal soleh. Kan?